Tuan-tuan dan puan-puan, hidup kita tidak berubah kerana alasan yang kita cipta, tetapi kerana tindakan yang kita berani ambil. Selagi kita sibuk mencari sebab, kita sedang menangguhkan masa depan kita sendiri. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua yang sedang menonton hari ini. Hari ini pengetua ingin bercakap bukan untuk menyenangkan hati, tetapi untuk menyentakkan jiwa tentang satu perkara yang perlahan-lahan merosakkan hidup ramai orang. Alasan, tuan-tuan dan puan-puan, hidup kita hari ini bukan ditentukan oleh nasib semata-mata, tetapi oleh pilihan yang kita buat setiap hari. Dan antara pilihan paling berbahaya ialah memilih untuk memberi alasan. Tak ada masa, tak ada peluang, tak ada sokongan, tak ada modal, tak ada orang tolong, tak ada rezeki. Alasan-alasan ini kedengaran logik, tetapi sebenarnya ia sedang menahan kita daripada bergerak ke hadapan. Pengetua ingin sebut satu ayat yang mungkin pahit untuk didengar. Alasan tidak mengubah hidup, tindakan yang mengubah hidup. Ramai orang tahu apa yang perlu dibuat, tetapi tidak buat kerana mereka selesa dengan alasan. Mereka tahu perlu bangun awal, tetapi beri alasan penat. Mereka tahu perlu belajar, tetapi beri alasan sibuk. Mereka tahu perlu berubah, tetapi beri alasan takut gagal. Mereka tahu perlu usaha, tetapi beri alasan belum bersedia. Tuan-tuan dan puan-puan, masalahnya bukan kita tidak mampu. Masalahnya ialah kita terlalu biasa mencari sebab untuk tidak bermula. Pengetua ingin kamu faham satu perkara penting. Orang berjaya ada masalah, orang gagal juga ada masalah. Bezanya, orang berjaya tidak berhenti kerana masalah. Tidak ada hidup yang sempurna, tidak ada masa yang betul-betul sesuai, tidak ada keadaan yang benar-benar ideal. Jika kita tunggu semua sempurna, kita tidak akan bergerak sampai bila-bila. Tuan-tuan dan puan-puan, lihat sekeliling kita, ramai orang bermula dari kosong, ramai orang bermula dalam kesusahan, ramai orang bermula tanpa sokongan. Tetapi mereka bergerak juga, bukan kerana mereka hebat, tetapi kerana mereka tidak membiarkan alasan menguasai hidup mereka. Pengetua ingin tanya dengan jujur, berapa lama lagi kita mahu guna alasan yang sama? Berapa lama lagi kita mahu salahkan keadaan? Berapa lama lagi kita mahu tunda perubahan? Kerana setiap hari kita beri alasan, kita sebenarnya sedang berkata, aku sanggup hidup begini lebih lama. Dan itu satu keputusan yang mahal. Pengetua ingin beritahu satu kebenaran hidup. Alasan hari ini akan menjadi penyesalan suatu hari nanti. Bukan orang lain yang rugi, kita sendiri yang rugi. Tuan-tuan dan puan-puan, jangan tunggu motivasi, jangan tunggu sokongan, jangan tunggu keyakinan datang sendiri. Keyakinan datang selepas kita bertindak, bukan sebelum. Mulakan kecil, mulakan perlahan, mulakan dengan apa yang ada, tetapi mulakan sekarang. Kerana orang yang bergerak perlahan tetapi konsisten akan mengalahkan orang yang laju tetapi penuh alasan. Pengetua ingin tinggalkan satu ayat yang sangat penting untuk hidup kita. Hidup berubah bukan bila kita pandai bercakap, tetapi bila kita berhenti memberi alasan dan mula bertanggungjawab. Tanggungjawab atas masa, tanggungjawab atas pilihan, tanggungjawab atas hidup sendiri. Tiada siapa boleh hidupkan hidup kita selain diri kita sendiri. Dan akhirnya pengetua ingin bercakap kepada hati yang sedang lelah, jika hari ini kamu gagal, jangan beri alasan, beri usaha kedua. Jika hari ini kamu jatuh, jangan beri alasan, beri keberanian untuk bangkit. Jika hari ini kamu kecewa, jangan beri alasan, beri peluang untuk cuba lagi. Kerana hidup ini bukan tentang siapa yang tidak pernah jatuh, tetapi siapa yang tidak berhenti bangun. Dan sebelum pengetua akhiri, jika video ini bermanfaat, jangan lupa subscribe channel pengetua supaya lebih ramai masyarakat mendapat kekuatan untuk berhenti memberi alasan dan mula membina kehidupan yang lebih baik. Terima kasih semua. Hentikan alasan, mulakan tindakan dan ubah hidup mulai hari ini.